Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Amirah dari Wartawan TV PSS SKC Jangkang. Hari ini sekolah kami akan mengadakan program kejohanan merentas desa pada tahun 2025. Semalam adalah waktu latihan, jadi murid hanya untuk mengenal pasti laluan dan mengetahui bagaimanakah cara untuk larian tersebut, di mana permulaan dan di mana penamat, apa simpang yang mereka perlu lalui. Dan untuk hari ini mereka dah tahulah di mana tempat laluan dan garis penamatnya. So nampaknya hari ini berjalan dengan baik. Cuaca pun sangat bersahabat dengan kita pada hari ini. Jadi semuanya saya rasa okey-okey saja, excellent. Persediaan saya sebelum kejohanan merentas desa ini dijalankan, saya kerap berlatih di kawasan perumahan saya. Saya akan membuat beberapa pusingan untuk berlari di kawasan rumah tersebut. Demikianlah tadi liputan acara merentas desa yang penuh bertenaga di SKC Jangkang. Para pelajar telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi berlari merentasi laluan yang bercabar dengan tekad yang kuat. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan kepada setiap pelajar yang telah mengambil bahagian dan memberikan yang terbaik. Saya Anis Amirah dari Wartawan TV PSS SKC Jangkang melaporkan secara langsung dari acara merentas desa. Terima kasih kerana menonton dan cuba lagi di liputan sukan yang akan datang. Saya sebelum kejohanan merentas desa ini dijalankan, saya berlatih di kawasan rumah saya. Saya akan membuat beberapa pusingan untuk Program kejohanan merentas desa